Dua beranak ni lagi. Tak sapu pun, bukan bersih pun. Cukup Pak Mael. Semoga Allah memudahkan urusan Pak Mael. Mudah. Tak ada apa pun dah. Ni anak dia ni pun tak mengaya. Assalamualaikum Aus. Assalamualaikum. Pakcik Ali. Mael. Tadi aku dengar kata-kata Pak Mael tu, kau tak marah ke? Aku cuba untuk ikut akhlak Rasulullah. Itu biasa berlemah lembut walaupun dirinya dihukum mati. Betul, kalau kau ikutkan marah kau, apa suruh ada jadinya nanti. Aku nak kena pergi dulu ni. Gerak dulu lah ya. Okey. Sapu bersih-bersih ya, Mael. Pakcik Ali. Hati-hati. Aduh, asyik-asyik muka dia beranak je. Oi, Roman, buat apa? Main bola. Main Tak bola, nampak ke? Tak main nampak. bola. Ingat umbang kau bersih sangat je. Sampai yang ni. Abut je. Buat sakit mata. Ya, kenapa lah? Diorang ni dua beranak sama je. Ingatkan elok. Elok Mas, kita kena doakan mereka supaya mereka diberi hidayah, okey? Diorang macam tu lah. Ada sempat lah dapat hidayah Pak Mael tu. Tahu tak? Sifat-sifat yang ditunjukkan oleh pelakon-pelakon tadi adalah sifat yang mulia yang dituntutkan dalam Islam. Kerana Rasulullah juga berlapang dada menerima segala cabaran yang dihadapi dan Allah telah menggalakkan manusia untuk sentiasa memaafkan kerana Allah juga memaafkan hamba-hambanya. Dua sifat ini amatlah dituntut untuk dilakukan oleh semua umat Islam agar disenangi dan diredai Allah. Jadi pun mantap. Okey, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam cikgu. Faris, cikgu bagi salam tu, jawablah. Saya datang lah. Haris, saya baru nak start mengajar Haris. Sabar ya. Faris tak baik dah, cikgu dah datang kelas nak ajar je. Aku tak ada minat nak belajar ilmu. Bosan. Macam mana nak pergi ke rumah? Haris, cikgu sabar dengan kamu seperti Dah cikgu. Banyak bunyi ke? Kau merah bunyi baru. Saya ni, tahu tak? Kisah kita tadi. Cikgu cerabut lah, kacau main game. Apa? Siapa? Cikgu tu bosan nak belajar. Tak menarik. Apa yang dibuat? Dia marah-marah saya pula. Marah-marah. Jadat saya. Jumpa dia. Okey, jadi demi lagi, dia ada 4 warna tau. Dia menunjukkan kepada Ya, pasal marah anakmu. Kenapa? dia cuma nasihat je. Kau tahu tak? Kau tak ayah dia. Aku ayah dia. Aku yang berhak marah dia. Dia sikit nasihat dia tadi. Kenapa ni? Dia marah anakku. Sabar. Bincang dulu adik tu. Ni tak bincang. Dia dah marah anakku. Kita kena cakap Aus. Dia cuma nasihat je anak dia tadi. Aku buat report. Kau kena buat kerja. Jom. Sabar ya cikgu Aus. Saudara sekalian, sabar itu bukan sekadar menunggu. Sabar itu bukan berhenti kita diam dan pasrah. Tapi sabar adalah kekuatan yang tersembunyi di balik setiap perjuangan. Kita sedang bekerja, kita tetap perlu sabar untuk menyelesaikan suatu tugasan. Sabar merupakan tunjang utama dalam kehidupan kita agar sentiasa berjaya dan mencapai kejayaan yang ingin dicapai. Dieda LAM lam dalam ada Ustaz Danish. Siapa pula tu ayah bagi salam malam-malam ni? Waalaikumsalam. Masuk. Pakcik Alik dah? Oh Alik. Assalamualaikum Alik. Salam Aus. Allah dah besar panjang dah. Jauh betul kau termenung hari ni Aus. Kau ada apa-apa masalah ke? Tak adalah banyak sangat masalah. Tapi cuma semalam aku ada masalah dekat sekolah. Lepas tu baru-baru ni aku ada masalah kewangan sikit. Lah ya.
Kita ni miskin ke? Kenapa malam-malam ni selalu makan Maggi? Apa tengah ni nasi dengan kicap? Tapi ayah santai, selalu dia sabar. Anakku, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Iaitu bermaksud, mintalah pertolongan dengan Allah melalui sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Betul tu Luqman, kalau kita sabar, Allah akan dekat, sentiasa dekat dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum cikgu. Saya minta maaf sebab pagi tadi saya kurang ajar dengan cikgu. Saya biadab. Tak apa. Cikgu maafkan kamu. Ni apa Amin? Ada bagi minta maaf ke? Saya biadab. Kena dia minta maaf je. Kau kan salah apa pun. Ada yang kena minta maaf tau. Sebab duduk sekolah tadi dia rasa bahasa dengan saya, cik. Alah, sikit je. Kau ni pun benda sikit tak payah minta maaf. Jom balik. Kau ni aku cari patut ni mana pula kau. Oh, betul orang tua tu Kenapa dengan dia? Assalamualaikum. Dah kenapa baca tadi? Berarti macam ni. Tadi anak murid si Cikgu Haus ni nak minta maaf, tapi dihalang pula oleh bapaknya. Apa nak bersabarlah, Us. Biasalah orang tua macam tu kadang-kadang orangnya. Adalah tu dia tengah buat apa-apa dari telan emosi. Baik, Mam. Selain saya boleh sabar, kita sabar ya. Terima kasih, Mam. Sebab bagi sama-sama saya. Kawan-kawan, tahu tak apa yang hikmah sabar? Rasulullah SAW telah berfirman dalam hadis yang bermaksud as-sabru minal iman, iaitu sabar itu separuh daripada iman. Okey, tahu tak apa kelebihan sabar? Pertama, dapat menenangkan jiwa kita. Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada tazkirah hari ini yang bertajuk sabar. Sabar bukan bermaksud menahan diri dalam keadaan marah atau diam apabila jumpa musibah. Ia adalah kekuatan jiwa yang luas maknanya. Allah telah menyebut dalam Al-Quran, Innallaha ma'as sabirin. Maksud sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan kita mendapat teman, iaitu Allah, hanya dengan bersabar. Sabar ni terbagi kepada tiga. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam ditimpa ujian dan musibah. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud sabar itu adalah pada saat pertama ditimpa musibah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang cuba Rasulullah sampaikan, maknanya bukan selepas seminggu, sebulan atau setahun, tetapi ketika ujian itu berlaku, setelah kita diuji dengan sabar yang sebenar. Akhir kata, mari kita jadikan sabar sebagai perisai dalam hidup kita. Sungguhnya sabar itu adalah cahaya iman supaya dapat menyuluh kehidupan kita. Pak Imam, saya ada satu soalan. I got one question for you. Tok Imam, kalau sabar itu cahaya, kenapa orang yang sabar ni jangan lemah? Kenapa? Sabar tu bukan lemah, Luqman. Sabar tu merupakan benteng hati. Ia merupakan cahaya hidup kita untuk mendapatkan jalan redha Allah. Luqman faham? Faham. Bagus. Haus. Ya. Aku minta maaf. Bersama ni aku dah mati kau. Aku cakap benda tak elok kau. Jangan pada ajaran aku. Aku minta maaf. Baik. Cikgu, saya pun ingin minta maaf ke cikgu sebab dah buat banyak salah dengan cikgu. Maafkan saya cikgu.
apa semua. Tak apa. Saya dah maafkan semuanya. Sebab Rasulullah pernah bersabda, kita haruslah membalas keburukan dengan kebaikan. Kan bagus macam ni kalau kita saling bermuafakat antara satu sama lain. Betul. Mari kita. Aus, aku ni dah tua. Lepas tu aku ni dah kurang sabar pula tu. Tapi kau, bila aku maki kau still sabar aku. Kau ni anak muda yang bagus lah. Bagus aku Mak Tak tahu tak, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan kurniakan kesabaran kepadanya. Cikgu, kerana saya nak minta maaf atas segala kesilapan yang saya dah buat dekat cikgu. Saya nampak sifat kesabaran cikgu sangat tinggi. Dia telah mengubah diri saya dan membuatkan saya menjadi lebih insaf. Betul Faris. Dengan sabar, hati yang keras pun boleh menjadi lembut. Bila difikirkan balik, betul lah apa yang ayah katakan. Sabar dan upah itu ialah cahaya buat kita semua. Betul, Lokman. Baiklah, dalam alam kita semua kat sini, mari kita berdoa agar hati kita tetap bersama.